أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن kumemohon ya Rahman, penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. Jadikan Al-Quran senantiasa bertakhta di hati kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran teman hidup kami, teman mati kami, teman kami di mahsyar, teman kami di titian sirat, teman kami di syurga-Mu nanti, ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 433 pada hari ini. Bermula pada ayat yang ke-40 hingga 42, kita melihat kepada cercaan terhadap orang kafir, ya, pada hari kiamat di hadapan sembahan-sembahan mereka yang mereka syirikkan. Kemudian kita akan melihat kepada apakah punca ataupun sebab yang menyebabkan orang-orang memilih jalan kufur sehingga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 43 hingga 48. Untuk sama-sama kita belajar agar kita jangan sampai menjadi orang yang kufur dan diazab oleh Allah di dunia seperti kaum Sabak, di mana mereka itu dihancurkan kerajaan mereka, Ustaz, ya, dalam kekufuran mereka ketika Allah dah beri macam-macam kepada mereka, tapi rupanya tak puas dengan apa yang ada. Mereka cuba untuk memonopoli apa sahaja yang ada pada zaman itu. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري
شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب صدق الله العظيم Membawa pada resolusi kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, hargai Al-Quran dan jangan beri alasan untuk mengambil pelajaran daripadanya. Yang kedua, berhati-hati dengan nikmat daripada Allah agar tidak menyebabkan diri kita semakin kufur. Dan yang ketiga, cari ketenangan dengan berbincang dua orang ataupun seorang-seorang memikirkan kebenaran menuju Tuhan. Allah, la ilaha illallah. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan iaitu asyara ataupun hidup, ya. 27 kali disebut dalam Al-Quran. Selain daripada maksud asyara ini adalah 10, kita akan tengok sama-sama peringatan Allah kepada orang musyrik, orang-orang Mekah, bahawa mereka ini mi'syar. Kamu ni tak sampai 1/10 pun daripada kehidupan kaum Sabak dan juga kerajaan Sulaiman. Kamu nak tunjuk hebat konon. Nantikan apakah komentar daripada Allah pada ayat 45. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Dengan kita nak ulang kaji sedikit dalam ruangan tajwid kita, apakah huruf yang kita nak jaga ataupun kita nak semak betul-betul dalam halaman yang kita baca hari ini. Mari kita saksikan slide yang telah disediakan, iaitu menyempurnakan makhraj dan juga sifat huruf ain dalam ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا. Baik, surah Al-Azim. Dalam ayat yang kita bacakan ini ada 1, 2, 3 huruf ain. 3 huruf ain, 2 huruf ain yang sukun ataupun berbaris mati dan 1 huruf ain yang hidup. Jadi kena hati-hati. Huruf ain dekat mana kita telah belajar sebelum ini dalam rongga kerongkongan kita ini ataupun halqum kita ini, huruf ain terletak di tengah halqum, kan? Terletak di tengah halqum ada 2 huruf ain dan juga ha. 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 Jangan tertukar dengan hamzah. Dekat dengan hamzah. Contoh dibaca fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a. Betul kan? Jadi dekat dengan hamzah. So kena hati-hati. Ain. Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. Buat apa tu? Contoh. Jadi bila marah anak atau cucu jadi sah. Kan, jadi mudah-mudahan huruf ain tak tertukar dengan huruf hamzah. Bagaimana cara dia? Cara dia ialah latihan dan juga kita kena semak ataupun betulkan bacaan kita dengan guru secara bertalaqi, insya-Allah. Selamat mencuba, selamat membaca dengan guru-guru kita, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.